Koma, mengapa kadang-kadang kita ni bersangka buruk dengan orang? Antara sebabnya ialah projection. Kita cuba untuk memindahkan rasa tak puas hati, nasib yang berlaku kepada kita kepada orang lain. Dan di antara sebabnya juga ialah stres dan burnout. Contohnya di tempat kerja. Tekanan kerja, tekanan emosi menjadikan kita dengan mudah menafsir sesuatu secara negatif. Mulalah kita bersangka buruk kepada orang. Kalau kita sebagai suami balik rumah, kita ingat bini kita suri rumah tu tak buat kerja, sedap main handphone ke? Assalamualaikum, saya dah balik ni. Seronok pula duk main phone Waalaikumsalam. Baru balik dah. Kan salah rumah. Tu, dekat dapur tu ada ayam masak kicap favourite awak. Dapur tu ada ayam masak kicap. Dan ayam tu dia dah masuk dalam kuali sendiri, so dia masak sendiri. Sama macam kain-kain yang dekat bilik pun, diorang dah lipat diri diorang sendiri. Diorang masuk dalam mesin sendiri. Lepas tu nampak tak lantai dia dah berkilat-kilat kan? Sebab mop tu tadi dia berjalan. Semua sendiri. Saya ni awak hanya goyang kaki je kat rumah ni. Lepas tu, cikgu kat sekolah tu dah call sebab anak-anak diorang naik Grab balik sekolah sendiri. Saya pun tak sangka, semuanya sendiri. Itulah dia. Ni contoh suami lah. Mungkin tadi sibuk sangat dekat pejabat, stres lagi, mungkin dah banyak tahun burn out. Balik je mulalah membuat projection, nak memindahkan rasa tak puas hati, rasa beban itu kepada bininya. Dan disebabkan kerana stres di tempat kerja, stres dari sudut emosinya, mulalah menafsir sesuatu secara negatif. Dan mulalah kita pula membuat social comparison, perbandingan sosial. Kita merasakan kita je yang bagus, orang lain ni tak. Kita merasakan kita je buat kerja, orang lain ni tak. Kita merasakan kita je lah yang pandai, orang lain ni tak. Cenderung untuk menilai diri sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Orang lain semua buat kerja tak betul. Jadi kalau adalah sifat-sifat toksik seperti inilah yang menyebabkan organisasi ni runtuh. Hilang semangat untuk kerja berpasukan, teamwork, dan yang paling ditakuti mencetuskan konflik. Dan yang paling basicnya kadang-kadang kita teringat kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.